Kan. Baik. Dan yang ketujuh nama. Nama ilmu ini kan, kita pelbagai nama lah. Ilmu tauhid, ilmu akidah pun ya juga ilmu tauhid. Sebab apa nama ilmu tauhid? Sebab tentang mengesakan Allah. Disebut juga ilmu akidah. Sebab apa disebut ilmu akidah? Dia daripada perkataan aqdun, ikatan. Akad, kan dia panggil akad nikah. Sebab apa panggil akad nikah? Ikatan pernikahan. Akad jual beli. Nah, ikatan urus niaga yang berlaku antara penjual dan pembeli. Jadi ilmu akidah ialah tentang simpulan. Simpulan apa? Simpulan ataupun ikatan, pegangan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kukuh, yang tak terlerai dan diikat kemas. Akad. Yang diikat kemas, diikat kukuh. Nah, yang tahapnya yakin, bukan zon, bukan syak, bukan waham, bukan ragu. Nah, tahapnya tahap yang yakin, yang dah tak terleraikan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil juga sebagai ilmu kalam. Sebab apa disebut ilmu kalam? Kerana antara perbahasan sifat-sifat Allah Taala, kan sifat kalam ni antara menjadi subjek perbahasan yang menjadi tumpuan lah oleh para ulama kitanya ataupun pada masyarakat pada suatu ketika. Ilmu kalam jadi isu ketika itu. Tentang Al-Quran dan sebagainya, kan? So, adanya akidah-akidah yang salah menyebut Al-Quran itu makhluk dengan alasan Al-Quran itu boleh dipegang, boleh dibaca, boleh dilihat. Allah Ta'ala mana boleh lihat? Sifat Allah Ta'ala mana boleh lihat? Lepas tu dah. Al-Quran tu kan wahyu Allah, kalamullah. Jadi kalamullah ni bukan bukan Allah lah, maksud bukan sifat Allah, ianya makhluk. Akidah yang tak sahih lah. Jadi ketiga zaman tersebut, zaman selepas kan Khalifah Harun Ar-Rasyid ataupun ketika zaman Khalifah Ar-Rasyid dan selepasnya tu lagi, panjang kisahnya berlaku, tapi ala kulli hal ianya bertitik tolak daripada perbahasan sifat kalam. Sebab itulah ilmu tauhid ni dikenali juga sebagai ilmu kalam. Disebut ulama kalam. Begitu. Bukan kalam qalam tu, qalamun pen tu lain. Ini kalam, kaf lam alif mim. Perkataan. Baik. Yang ke-8 istimdad. Istimdad tu ialah tempat ambilan. Kan? Tempat ambilan tu maksudnya dalil tu diambil daripada mana? Maka disebut dalilnya ada dalil aqliyah dan dalil naqliyah. Dalil aqliyah ni ialah dalil berdasarkan akal fikiran manusia, dan dalil naqliyah ni daripada naqala, pindah. Kan? Pindahan. Kan? Iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Kan? Bahasa Melayu kita guna je perkataan tu sebab nukilan. Nukilan tu dari naqala lah, pindah. Kan? Nukil, menukilkan. Yang ke-9 hukum belajar ilmu tauhid wajib. Dan wajib ni lah wajib ain. Sebab setiap manusia wajib kenal Tuhan, maka setiap manusia lah wajib mempelajari bagaimana untuk mengenal Tuhan. Itu penting. Kenal Tuhan dan bagaimana nak kenal Tuhan. Beriman kepada Tuhan dan bagaimana nak beriman pada Tuhan. Beriman pada Rasulullah dan bagaimana beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifatul Mubtadi, Tuan Guru Haji Ibrahim dia mengingatkan, dia kata ramai manusia boleh bilang rukun iman. Dia kata, maksudnya rukun iman ada berapa? Ada berapa semua? Ada 6. Jangan jawab 4 pula. Ada 6. Dan kalau kita tanya, cuba sebut satu persatu rukun iman. InsyaAllah, husnuzan kita yang hadir di sini, semua boleh jawab dengan baik. Cuba kira masing-masing. Cukup tak cukup 6? Kan kira-kira tinggal 4 lah, tinggal 5 lah. Tak cukup. Baik. Jadi dalam keadaan begitu, boleh menyebut rukun iman tu apa dia. Tapi kalau tanya, yang salah satunya apa? Beriman pada Allah. Macam mana nak beriman pada Allah? Tak boleh nak jawab. Maknanya, ilmu tentang Allah Ta'ala masih terbatas. Jadi bila ilmu tentulah kita dapat mengenal Allah Ta'ala. Mengenai Allah Ta'ala ni bukanlah mengenali zatnya Tuhan. Kan? Tetapi mengenali sifat-sifatnya Tuhan.
kesan-kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Tapi apa pun, jika sikit ilmu kita tentang Allah, maka sikitlah kita kenal Allah. Banyak kita tahu tentang Allah, maka besarlah iman kita pada Allah. Nah, dan bila sikit kita tahu tentang Allah, macam mana kita nak takut Allah? Kan? Tentang Allah tu kita tahu, cuba tulis apa yang kita tahu tentang Allah. Sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kan? Sama banyak tak dengan yang kita tahu tentang bapa kita, tentang ibu kita, tentang adik-beradik kita, tentang idola kita. Dah. Ada orang dia minat ahli sukan. Kan? Kan? CR7 kan? Ataupun dia kata, oh minatlah tengok boxing. Jojo, Mickey lah. Nah, tahu semua dia. Ada yang minat artis lah. Kan? Ada yang minat K-pop, J-pop, L-pop. Kan? Macam-macam pop. Nah, ada minat artis ini, artis itu. Ada yang terlibat politik kepimpinan pula. Suka kan tokoh sekian-sekian. Kan? Jadi, orang yang dia minat tu, nah, kalau tanya dia boleh cerita semua. Saya minat tokoh nama sekian-sekian. Kan? Dia lahir kat sini, berapa hari bulan, darah jenis apa pun dia tahu. Kawan tu pergi umrah berapa kali pun dia tahu. Kan? Dia pernah berkahwin ni, bercerai 3 kali bercerai. Kali pertama tu bercerai sebab semua tahu. Yang orang tu tak tahu pun dia tahu. Kan? Kekaguman dia cukup terserah. Bila mana apa? Bila mana dia tahu banyak tentang orang tu. Kan? Kita kagum tentang seorang-seorang tokoh ni. Kan? Lagi kita tahu tentang orang tu, lagi kagum kita tentang dia. Sebagai contoh, tokoh negarawan kita tahu je nama-nama. Sebagai contoh, Mat Kilau, contoh tokoh kemerdekaan lah. Tok Kupaloh, Abdul Rahman Limbong, Doi Said, Rentak. Kan? Tu antara nama-nama lah. Jadi kita tahu, cuma kita kagum tak kagum. Kita tahu banyak cerita tentang dia, lagi kagum lah kita. Contoh dulunya fenomena Mat Kilau bila orang tengok di filem dan sebagainya. Oh, begini hebatnya Mat Kilau sebagai contoh. Rasa kegaguman semakin memuncak. Sebab apa? Tahu lagi banyak. Kenapa tokoh lain tak hebat ke? Hebat juga. Cuma kenapa kegaguman kita tak banyak? Sebab kita tak tahu banyak tentang mereka. Itulah juga Allah SWT. Kenapa kita tak takut Allah banyak? Sebab kita tak kenal Allah dengan banyak. Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-khasyah biqadri ma'rifatil makhsyah. Ketakutan itu ialah berdasarkan banyak mana dia tahu tentang sesuatu yang dia takut. Orang pernah aksiden dengan orang tak pernah aksiden. Kan? Orang dah pernah aksiden, amat berhati-hati sebab dia pernah kena. Kan? Dia belajar dengan seorang lecturer. Dia tahu lecturer ni dulu saya lepas pernah belajar dengan dia. Dia ni garang, bapak garang. Janganlah buat hal dengan dia. Pelajar baru yang tak pernah belajar dengan lecturer tu, dengan sir tu, akan buat lebih kurang sebab tak pernah kena. Dia kena sekali, terduduklah dia. Kan? Baru tahu, baru kenal. Kita pun kata, baru tahu kan. Buat lagi main-main. Contohnya. Itulah Allah SWT. Lagi banyak kita tentang Tuhan, lagi takut kita dengan Tuhan, lagi beriman kita dengan Tuhan. Baik. Dan yang ke-10, masalah-masalah dalam peribahasa ilmu tauhid ini ialah berkaitan dengan ketuhanan, tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah dan perkara-perkara lain. Baik. Jadi itu serasanya tentang ilmu tauhid kita sebutkan 10 perkara agar kita tahu ilmu apa kita belajar dengan lebih jelas dan teratur. Bukan semata-mata ilmu akidah kena Tuhan. Saya dah hafal dia sifat 20. Hafal memang hafal tapi tahu sifat 20 tu tahu yang macam mana. Macam mana kita sebutkan tadi lah. Kan Syekh dan Kifatul tadi sebut, kamu reti bilang. Tapi kamu reti tak cara nak beriman dengan perkara yang kamu bilangkan tersebut. Dah. Kamu kata sifat Allah Ta'ala ada 20. Sifat apa? Wajib. Sifat wajib contohnya wujud, qidam, baqa. Wujud tu maksudnya apa? Bagaimana nak beriman dengan sifat wujud dan seumpamanya. Jadi dalam ilmu tauhid lah peribahasa. Baik. Jadi ini adalah muka surat pertama. Ini sebenarnya ini bukan daripada penulis, ini daripada pencetak. Kan? Cuma sebagai pengenalan, sedikit pengenalan tentang penulis.
Maka disebut Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan dia. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta segala ahli keluarga dan para sahabatnya. Inilah sebuah kitab kecil berkenaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh ulama yang terkenal, yang banyak pengajiannya, banyak pengalamannya, ramai gurunya, banyak kitab yang dikarangnya, iaitu Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Bin Yahya tu kabilah marga dia lah, keluarga dia, bin Yahya. Maknanya Habib Uthman bin Yahya ni adalah keturunan Rasulullah SAW daripada jalur Sayyidina Hussein di Hadramaut Yaman lah. Bin Yahya ni keluarga terkenal lah. Bin Yahya ni kalau di Malaysia ni, kalau di Pahang kita ni banyak belah Temeloh kan, Tekal ya. Dan di Kemaman, Pasiminal juga, dan mungkin di tempat-tempat lain. Kan mungkin sebahagian antum yang daripada keluarga yang sadah ni kan lebih mengetahui lah. Kan. Jadi bin Yahya ni masya-Allah kalau di Hadramaut Tarim ni ramai mereka kalangan ulama kan, masya-Allah. Baik. Beliau adalah Mufti Batawi. Nama lama bagi nilah Jawa kan, Jakarta, Indonesia di zaman Belanda. Semoga Allah Taala muncul rahmat berpanjang kepadanya. Kemudian di bawah tu disebut antara kitab-kitab karangan dia, masya-Allah, cukup banyak dan pelbagai. Maknanya penulis ni dia bukan alim dalam satu bidang. Kalau kita dapat lihat di situ kan, ada kitab tauhidnya, kitab fiqahnya, kemudian tentang kitab falak, masya-Allah, kitab faraid. Maknanya ilmu dia masya-Allah kan meratai pelbagai bidang ilmu. Kalau dalam disiplin gelaran ulama ni, ulama yang menguasai pelbagai cabang ilmu ataupun hampir keseluruhan cabang ilmu, gelarannya disebut sebagai Al-Allamah. Jadi Al-Allamah ni gelaran bukan senang-senang lah, dan bukan calang-calang orang yang digelar Al-Allamah. Jadi setiap orang yang ada ilmu kan, maknanya dia alim lah, dia mengetahui ilmu tersebut. Bila sebut Al-Alim ni dia tahu sungguh. Cuma mungkin dalam satu bidang ilmu. Tapi sebab Al-Allamah, dia menguasai hampir keseluruhan cabang ilmu. Maka disebut jumlah karangannya mencapai 100 buah kitab. Bersama ini saya baik, jadi itu kena penutup daripada penterjemah lah, ataupun pengalih bahasa. Dialihkan bahasa. Kemudian ini muka surat kedua. Ini daripada penulis kan, Habib Uthman ni. Maka dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan dan kurniaannya. Dan selawat dan paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Dan seterusnya itu dalam bahasa Arab amma ba'du ataupun wa ba'du. Adapun nikmat Allah Taala yang amat besar kepada hamba-Nya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Baik. Jadi mukadimah ini disebut sebagai muqaddimah khutbatul kitab. Mana-mana pengarang yang memulakan kitab dia, inilah patternnya. Cuma jangan anggap ianya lapuk. Common sangatlah ustaz. Bismillah, selawat, buatlah lain sikit. Jadi ini bukan sekadar tradisi, tetapi ini ialah sunnahnya. Sebab setiap satu yang disebut itu ada sandaran hadisnya. Bagaimana tentang memulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memulakan sesuatu dengan Alhamdulillah, kemudian sesuatu yang disebut selawat kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, dan kemudian sebutan amma ba'du pun ada disebut.